AMG spec ya. Ini AMG spec 2.0 tahun 2013 tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan harga 53,800 saja. Okey, assalamualaikum tuan-tuan. Hari ni 11 hari bulan Mei. Ada 12 buah kereta Mercedes dan BMW. Okey, baru saja masuk, bermula daripada harga 13,800. Saya ada Mercedes W212, W204. Okey, kemudian BMW F30, BMW S5, Mercedes CLS, okey, macam-macam kereta lah. Okey, pertama saya akan review yang ni dulu. Yang ini Mercedes-Benz W212 E200 CGI 1.8 Elegant Spec tahun 2010. Yang ni saya nak jual dengan harga 27,800 saja tuan-tuan. Okey, siap Puspakom, siap tukar nama, cash deal only. Minta maaf, tak ada loan, tak ada kredit ya, cash deal only. Dalaman semua memang masih cantik lagi ya. Seat pun semua masih cantik lagi. Luaran pun cantik lagi. Saya boleh kata 9/10. Okey, yang ni belum siap polish dengan cuci lagi lah. Baru saja sangat sampai. Okey, 27,800. Okey, kemudian saya ada yang high spec sikit. Yang ini Mercedes-Benz W212 E250 CGI 1.8 Avantgarde spec tuan-tuan. Yang ni tahun 2013. Yang ni saya nak jual dengan harga 37,800 saja. Siap Puspakom, siap tukar nama. Siap dengan rim AMG sekali. Owner lama belanja. Dalaman pun masih cantik lagi lah. Tengok. Seat semua masih cantik lagi. Yang ni dia ada pedal shift dengan ada panoramic roof sekali. Okey. Color hitam memang sangat sporty lah. Okey. 37,800 sahaja. Okey, kemudian saya ada Mercedes-Benz W204 C250 CGI 1.8 Avantgarde spec juga tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan harga 35,800 sahaja. Yang ni kereta ni tahun 2012 Okey. Ni pintu dah unlock, so kita boleh buka tengok dalam. Okey. So kereta dah siap Puspakom tinted pun dah buka. Yang ni pun dia dah check dah, tak ada kesan potongan apa-apa. Alright. 35,800 tuan boleh dapat W204 yang high spec je lah. Ini C250 punya. Avantgarde spec. Okey. Yang ni dia siap ada pedal shift sekali. Nampak? Kemudian saya ada BMW X5 X-Drive 40e engine 2.0 tahun 2017. Yang ini saya nak jual dengan harga 58,800 sahaja tuan-tuan. Okey. Tuan boleh tengok. Seat pun cantik lagi tengok. Sofa tak ada koyak apa-apa lah. Steering pun sedap pegang lagi. Okey. Yang ni pun dia ada panoramic roof sekali tuan-tuan, dengan power boot sekali. And then belakang dia ada display lah. Okey. Ada display sekali. Okey, 58,800 siap Puspakom, siap tukar nama. Kemudian saya ada Mercedes-Benz W204 CGI 1.8 Avantgarde spec tahun 2014. Okey, yang ni saya nak jual dengan harga 35,800 sahaja. Tuan boleh tengok. Okey. So yang ni just, dia bukan crack lah. Ini just tinted Puspakom Ini bukan crack, tinted Puspakom saja. Nanti saya akan bersihkan. And then dalaman dia memang sangat bersih lagi lah. Minta maaf tak boleh buka sebab kereta masih lock. Okey. Yang ni rim pun dia pakai AMG punya. Ni kira last keluaran lah, tahun 2014 kan. So ni last keluaran dia. Harga 35,800. Okay, next saya ada Mercedes-Benz W212 E250 CGI 1.8 Avantgarde spec. Yang ni tahun 2012. Saya nak jual dengan harga 33,800 saja. Okay. Ni seat dia warna hitam. Masih cantik lagi. Alright, dia ada pedal shift. Tapi yang ni dia tak ada panoramic roof. Okay. 33,800. Kemudian saya ada Mercedes-Benz W212 E250 CGI 1.8. Yang ni pun Avantgarde spec tahun 2011. Yang ni pun saya nak jual dengan harga 33,800. Alright. Ni pun dah lock. Tengok bahagian dalaman dia. Yang ni dia ada panoramic roof lah. Ada panoramic roof. So basically yang ni setahun lebih rendah.
Tapi ada panoramic roof. Yang tu setahun lebih tinggi, tak ada panoramic roof. Harga sama, 33,800 saja. Kemudian saya ada BMW F30 330e 2.0 tahun 2016 yang ni yang edition Sportline punya tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan harga 36,800 saja. Siap Puspakom, siap tukar nama. Okey. So 330e ni kira yang high spec punya lah. Dia ada panoramic roof, ada pedal shift. Okey, lepas tu yang ni dia hybrid, okey. Dia dalam pakai hybrid bateri dengan petrol. Dia bukan diesel, petrol. Okey. Yang ni pun dia check lah, Puspakom check semua, make sure tak ada kesan sambungan apa. So, semua dah pas, Puspakom semua dah pas tuan-tuan. Kereta ni pun tak siap cuci lagi Ni baru saja sangat masuk. Okey, 36,800 sahaja. Kemudian saya ada Mercedes-Benz CLS 350 3.5 V6 Auto tahun 2007. Yang ini saya nak jual dengan harga 13,800 saja. Siap Puspakom, siap tukar nama. Yang ini AMG spec tuan-tuan, boleh tengok. Dia pakai rim AMG. Body pun warna lama dia dah cantik. Dia dah wrap warna hitam, nampak lebih sporty lah. Nampak. Okey. Jom tengok bahagian dalaman. Bahagian dalaman dia macam ni lah tuan. Okey. Ni pun steering dia dah tukar punya. Tukar yang lain punya. Ni bahagian belakang. Siap ada panoramic roof sekali. Okey. Yang lain semua ada wear and tear sikit lah. Okey, kemudian saya ada BMW F10 520i 2.0 tahun 2012. Yang ini saya nak jual dengan harga 29,800 saja. Okey. Tengok bermodalkan 30,000 tuan dah boleh dapat BMW F10 5 Series. Jom tengok bahagian dalaman dia. Okey. Oh, interior dia memang sangat cantik lagi tuan-tuan. Boleh tengok seat dia. Semua cantik lagi. Steering pun cantik lagi. Basically owner memang jaga baik lah. Yang ni pun dah baru je siap Puspakom. So tinted lama dah tanggal. Okey. But overall kereta ni cantik. Tengok sekejap bahagian belakang. Tengok bahagian belakang pun semua masih cantik lagi. Alright. Ni kena jackpot lah condition macam ni kan. 29,800 saja. Okey, dan terakhir sekali saya ada Mercedes-Benz W212 E200 AMG spec Ini AMG spec 2.0 tahun 2013 tuan-tuan. Yang ni saya nak jual dengan harga 53,800 saja. Okey. Tengok rim AMG. Yang ni memang AMG punya body kit lah tuan-tuan. Okey. So AMG Sport ni kira yang higher spec punya lah. Okey. Yang ni siap ada pedal shift, steering pun yang baru. Tengok seat semi bucket seat, half leather, half Alcantara. Very sporty tuan-tuan. And then yang ni pun dia ada panoramic roof sekali. Okey. 53,800 saja tuan-tuan. Mileage pun baru 97. Okey. 53,800 tuan boleh dapat kereta macam ni. Tengok. Ni pun baru siap Puspakom. So tinted tak buang lagi. Semua kereta-kereta saya tunjuk ni tuan, baru saja sampai. Minta maaf tak sempat lagi nak cuci, tak sempat lagi nak polish. Saya dah buat video sebab banyak customer yang minta saya update terus kalau stok baru masuk. Ni saya update sekarang. Okey. So tuan-tuan, jadi yang mana tuan-tuan berminat dengan kereta-kereta yang saya tunjuk ni, boleh hubungi saya dulu 016 905 1567. Amiruddin Rad Motoring, dan boleh bertemu saya di sini. Terima kasih dan Assalamualaikum.